nak ada boyfriend Cina kena buat apa? Kalau boleh pilih, abang pilih perempuan Melayu. Sebab dia orang simple. Contoh kan, kita nak dating kat pantai pun boleh. Kalau you nak ajak perempuan Cina dating kat pantai, dia mesti komplain panas lah, kan? Husband orang Cina ke? Yes, husband Ibu Zah orang Cina. Kita orang kahwin 2015. Kita kenal ujung tahun 2014, kita orang kahwin 2015. Kita kenal 13 hari je. Bismillahirrahmanirrahim. Uzawijuka ala ma amarullah bihi min imsakin bima'rufin aw taslih bi ihsan. Adam Chew Sun Fat. Ya, saya. Aku nikahkan dikau dengan Bismi Saudah binti Yaakob yang telah berwakil walinya kepada aku dengan mas kawinnya RM1,000 tunai. Saya terima nikahnya Bismi Saudah binti Yaakob dengan mas kawin RM1,000 tunai. Pernahkah kita bertanya, kenapa cinta yang ikhlas perlu diuji dengan tembok setinggi langit? Kenapa dua hati yang saling memilih dipaksa berpisah oleh nama bangsa, religi, adat, dan suara sekeliling? Inilah kisah cinta yang tidak pernah meminta untuk menjadi kontroversi. Seorang lelaki Melayu dibesarkan dengan nilai agama dan tanggungjawab. Seorang Amoy Cina, lembut hatinya, jujur perasaannya. Mereka bertemu bukan untuk melawan dunia, tetapi untuk saling melengkapi. Namun realiti tidak seindah janji. Cinta mereka digilas oleh tradisi yang keras, oleh pandangan yang tidak mahu memahami. Setiap senyuman menjadi rahasia, setiap pertemuan penuh ketakutan, dan setiap harapan perlahan-lahan berubah menjadi air mata. Ini bukan kisah dongeng, ini kisah yang berlaku di sekeliling kita, di Malaysia yang kita cintai, di negara yang mengajar kita tentang hormat, tetapi sering lupa tentang empati. Apabila cinta dilarang bersatu, siapakah yang sebenarnya kalah? Hati mereka atau hati kita sebagai manusia? Inilah kisah mereka. Kisah yang akan membuatkan kita berfikir, merasa, dan mungkin menangis. Ibu bapa lelaki orang Cina ni, mereka boleh terima tak anak-anak mereka kahwin dengan orang Melayu? Kalau korang punya boyfriend ataupun girlfriend dekat sini adalah orang Cina ataupun beragama Buddha, mungkin korang akan pernah fikir soalan ini. Okay, so dekat sini saya kongsikan sedikit pendapat saya personal. Yang ni memang tertakluk kepada ibu bapa dia. Sebab sesetengah ibu bapa, terutamanya ibu bapa yang dilahirkan pada tahun 1940-an hingga 1980-an, biasanya mereka tak boleh terima. Okey, biasanya mereka tak boleh terima. Sebab apa? Sebab mindset. Contohnya, lepas saya mati, nanti anak tak boleh sembahyang saya. Nanti kalau Chinese New Year, mereka tak boleh daripada Chinese New Year. Sebab semua ni adalah salah faham. Mereka ingat orang Melayu, Islam. Islam, orang Melayu. Itu benda lain. Okey, memang betul-betul lain. Okey, tapi mereka salah faham. Dan satu lagi disebabkan ibu apa yang dilahirkan pada zaman-zaman yang an-an tadi saya sebut tu kan, kebanyakan mereka ada a bit degil. Okey, you cakap apa? Dengar apa ni? Terus terang dengan korang semua, bukan orang Cina je, Melayu pun sama. Kalau korang punya ibu apa yang dilahirkan daripada an-an yang saya cakap tu 40-an hingga 80-an tu, betul tak apa saya cakap? Berangai mereka tengah otak mereka ni memang kadang-kadang memang stubborn sedikit, tapi kita tak boleh cakap apa. Sebab itu mereka tetap kita punya ibu bapa, kita kena respect. Tapi kalau nasib baik korang contoh korang punya boyfriend tu orang Cina, ibu bapa dia orang jenis open minded, nak cari motor second hand yang murah-murah harga dia, ada dekat ibu motor Ampang Waterfront. So, mereka boleh terima sebab sekarang ni kan mana ada lagi kata orang Cina kena kahwin dengan Cina, Melayu kena kahwin Melayu. Cina, Melayu semua boleh campur, macam makanan kita Malaysia ni campur-campur kan sedap. Husband orang Cina ke? Yes, husband Ibu Zah orang Cina. Kita orang kahwin 2015. Kita kenal ujung tahun 2014, kita orang kahwin 2015. Kita kenal 13 hari je. Terus buat keputusan betul-betul nak kahwin. Sebab apa? Nak kena sunat, nak kena masuk Islam. Sayang, you tunggu sini ya. I pergi sembahyang I punya pai-pai dulu. Okay? Okay, pergilah. Okay. Tu bukan Syah. Ya tu, Syah tu. Dia dengan Amoy tu lah. Lah. Buat apa dia dekat toko ni? Tu lah tu. Jom. Jom lah. Ni tengok. Syah. Dalam banyak-banyak perempuan Melayu Islam, kenapa kau nak sangat dengan perempuan Cina kapir ni? Korang ni apa masalah? Kau tahu tak kau tu Islam? Korang tahu tak? Sebab kau orang macam korang ni lah, bangsa lain berpecah, kau tahu tak? Bergaduh semua. Lagi satu korang cakap pasal Islam.
Islam mana pernah mengajar kita untuk benci agama lain? Korang sedar tak sedar ni? Ini confirm sesat ni. Melayu tindas Melayu ni. Waduh. Jom belah. Tuhan, pasangan saya Melayu. Adakah kamu akan merestui kami? Kalau betul dia jodoh saya, berikanlah saya petunjuk. Kalau you labuhkan sikit dulu. Tapi, I tengok dekat TikTok, ramai perempuan tuduh mereka cinta saja. Lah, gini je Kuala Lumpur. Lebih kurang ayun Kota Baru je ni. Nanti, panggil Kak aja. Pakai tudung bukan sebab nak tutup aurat. Mana gawe muhak Cina tu? Saya dulu ada bertunang dengan Cina tapi kahwin dengan Melayu. Ini hai biasa saja. Orang Cina tak jadi kahwin dengan orang Melayu bukan disebabkan dia orang tak sesuai. Bukan disebabkan dia orang tak suka, tak cinta. Bukan disebabkan orang Cina tak suka orang Melayu. Tetapi disebabkan orang Cina tak berani mau masuk agama Islam. Sebab bagi dia orang, agama Islam terlalu banyak pantang larang dan peraturan yang perlu dipatuhi. Dia orang tidak boleh terima sebab dia orang rasa macam tidak ada kebebasan. Okay? Contohnya, macam Amoy Cina. Dia orang sudah biasa pakai cantik, pakai fashion, pakai seluar pendek. Rambut pun berfashion, ada warna, betul. Macam artis Korea. Kalau kamu tiba-tiba suruh dia orang pakai tudung, jaga aurat, tutup semua, dia orang mana mau? Dia orang tak biasa, dia orang tak boleh terima, okay? Kalau macam lelaki Cina pula, kamu suruh dia pergi bersunat, jangan makan babi, dia orang pun tak mau, okay? Bagi dia orang bersunat itu mungkin sangat sakit lah, dia orang tak berani, okay? Tetapi for my opinion, pada pendapat saya rasa agama Islam itu bagus lah. Ajaran agama Islam memang semua baik-baik punya. Saya pun ada kawan Cina yang masuk agama Islam. Lepas dia masuk Islam, sikap dia jadi baik. Dia jadi lebih beradab sopan. Dan rezeki dia semakin bertambah. Hidup dia pun jadi lebih senang dan lebih sempurna. So, saya rasa masuk Islam tidak ada apa mau takut lah. Jangan takut mau masuk Islam. Agama Islam itu memang bagus lah, okay? Tetapi ini adalah pilihan kamu orang. Saya pun tidak boleh buat apa-apa, okay? Orang kata orang Cina mengandung dulu baru kahwin. Siapa kata? Siapa yang kata macam tu? Mana ada? You ingat saya macam tu juga ke? Saya tak adalah. Saya tak nak jadi buaya darat. Tapi I nampak banyak yang buat macam tu mengandung dulu lepas tu baru kahwin. Moi, kalau you suka lelaki Cina ke Melayu? Sangat cantik semua. Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Uzawijuka ala ma amarullah bihi min imsakin bima'rufin aw tasrih bi ihsan. Adam Chew Sun Fat. Ya, saya. Aku nikahkan dikau dengan Bismi Saudah binti Yaakob yang telah berwakil walinya kepada aku dengan mas kawinnya RM1,000 tunai. Saya terima nikahnya Bismi Saudah binti Yaakob dengan mas kawin RM1,000 tunai. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Riki. Ya? Aduh. Riki. Ya? I nak cakap something ni. Okey. Tadi saya dah dapat satu sale. Tapi customer tu ada satu request sebab dia dah minat kat you sangat. Dia Okey. sebabkan dia dah selalu minat dekat you. Customer ni ada request something Riki. Dia cantik, amoy. Cantik. Tak boleh tengok lah dia Riki. Satu je dia request kat you. Okey, apa tu? Sebab dia minat you sangat, dia nak you suruh you sunat. Dia potong sikit je Riki. Dia belah-belah tu
Macam tu sikit je Ricky, tak rasa Tak banyak nak, pun. sakit. Tak. Mana ada Cina sunat? Kita tak rasa pun. Rasalah. Sikit sangat. Ada bau hangus kan? Tak, bau mentol. Boleh laser tak? Mestilah boleh Ricky. Laser tak Dia sakit kan? Panas sikit lah. Panas sikit je lah. Tapi laser ke gunting bagus lah? Laser gunting? Mana ada orang sunat pakai laser gunting? You kata sunat, bukan? Ini macam bukan yang tu meh. Bukan, you fikir apa ni? You yang cakap sunat. Ini saya tunjuk lah. Jom kita ikut saku. Boleh tunjuk lagi? Boleh. Siap jom. sampel? Ni Ricky. Macam mana? Okay, Mana? Ni. Ya? Okay, customer tu nak beli motor ni. Apa tak? Dia ada ekor macam kulit. Dia nak sunat macam ni lah. Dia potong, kulit dah hilang. So dia nak beli macam ni, hilangkan macam ni. Ini namanya sunat. Ya, sunat. Sunat. Nampak tak kulit dah tak ada? Boleh senang buat kerja. Tak adalah berbau. Ini namanya buang ekor, bukan sunat. Sunat lah. Buang ekor. Sunat ke buang? Oh, jangan kata sunat-sunat. You sunat tu aku ingat yang ni laser tu. Ekor kuda. Whatever lah. Okay, so tak apa, boleh. So dia nak beli yang ni. Nak beli ni. Okay, keluarkan motor ni. Pergi sunat ke buang ekor ke sekarang? Oh, saya dapat sale lah ni. Yes. Okay. Sunat buang ekor lah, sunat. Berat tak? You nak ada boyfriend Cina kena buat apa? Kalau boleh pilih, abang pilih perempuan Melayu. Sebab dia orang simple. Contoh kan, kita nak dating kat pantai pun boleh. Kalau you nak ajak perempuan Cina dating kat pantai, dia mesti komplain panas lah kan. Perempuan Melayu naik motor pun okey kan? Kami semua okey. Okey ke kalau perempuan Melayu pakai tudung? Okey je pakai tudung. I suka tengok perempuan yang pakai tudung. Sebab nampak sopan. Perempuan Melayu sekarang yang pakai tudung nampak fashion. Pada akhirnya cinta ini tidak runtuh kerana kurangnya kesetiaan. Ia runtuh kerana terlalu ramai yang mahu menentukan siapa layak mencintai siapa. Mirema sudah cuba bertahan. Mereka sudah cuba sabar. Namun tekanan keluarga, bisikan masyarakat dan ketakutan masa depan menjadi beban yang terlalu berat untuk dipikul oleh dua hati biasa. Ada cinta yang berakhir bukan kerana benci, tetapi kerana terlalu banyak yang menghalang. Kisah ini bukan untuk menyalahkan sesiapa. Ia bukan untuk menentang adat atau kepercayaan. Sebaliknya, ia mengajak kita merenung, adakah kita sedang menjaga nilai atau sedang melukakan manusia tanpa sedar? Di sebalik setiap hubungan yang gagal, ada jiwa yang belajar tentang kehilangan. Ada hati yang belajar tentang reda. Dan ada kenangan yang akan kekal. Walaupun cinta tidak lagi bersama, mungkin mereka tidak ditakdirkan bersatu. Namun perasaan itu pernah wujud, dan itu tidak pernah salah. Semoga kisah ini mengajar kita untuk lebih memahami, lebih berlembut, dan lebih berani melihat cinta sebagai fitrah, bukan ancaman. Kerana akhirnya, kita semua mahukan perkara yang sama, difahami, diterima dan disayangi. Ini rasa sayang. Setiap cerita ada maknanya dan setiap makna bermula dari rasa sayang. Lihat dari jauh.